You guys baru kerja tapi dah terfikir nak beli rumah pertama? Good. Hai semua, saya Ria. Tapi jangan main terjun je. Ini 3 tips utama yang penting untuk beli rumah pertama. Tips pertama, kira kemampuan korang dulu based on DSR korang. Bahasa mudah untuk bank nak tahu berapa persen gaji you guys untuk bayar hutang. Nak loan mudah lulus, pastikan DSR bawah 70%. Gaji RM3,000, maksimum komitmen RM2,100 je tau. Tips yang kedua, kena tahu kos tersembunyi. Beli rumah bukan sediakan deposit je tau. Kena ada MOT, stamp duty, valuation fee dan legal fee. Semua ni pun makan beribu-ribu. So, kenalah standby 10 hingga 15% daripada harga rumah tu. Tips yang tiga, pilih bank dan loan yang betul. Jangan terus ambil loan daripada gaji masuk tau. Compare dulu interest rate, jenis loan, flexi ke, fix ke dan term loan dia. Kadang beza 0.3% pun boleh jimat berpuluh ribu. Rumah pertama ni milestone besar. So tak perlulah nak ikut kawan atau iklan je. Plan betul-betul. Kalau nak Ria share tips pilih rumah under konsep sale dan lelong, sila komen nak kat bawah. Sehari seilmu, follow Kiwel.